Sin sama dengan S, vokal A, konsonan R. Okey, ra yang berbaris mati sekarang ni bertemu dengan sebelum dia huruf sin yang berbaris fathah. Jadi ra ni kena tafkhim. Yang tu kita nak tahu. Ra ni tebal ke nipis, kita kena tengok tu. Huruf sebelum dia tu berbaris apa? Kalau berbaris fathah dia kena tebal. Nak sebut macam mana? Tapi ra ni jangan muncung mulut. Jangan sebut macam mana? Saur. Salah. Saur. Bukan saur muncung mulut. Saur. 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 Getarkan pula. Ra ni ra belakang lidah. Yang ni tengok. Yang ni kan. Yang ni hujung lidah. Ni belakang lidah sikit tang ni. Belakang lidah ni menyentuh tang mana? Ni gigi ni. Nampak tak? Nampak gusi gigi kacik atas. Menyentuh di sini. Sentuh di situ serta apa? Serta getarkan dia. Sentuh buat getaran. Getaran dia macam tu. Tapi getaran tu banyak mana? Ulama bincang pula banyak mana getaran tu. Getaran tu jangan kuat. Salah. Getaran tu hanya sekadar 2 kali getar. Sar. Macam mana nak buat Ustaz 2 kali getar? Takkan kami nak honggak lidah kami sendiri? Tak honggak. Takkan kami nak apa orang bahasa lain panggil apa? Takkan kami nak pegang lidah kami sendiri gerakkan kan? Cuba komen bahasa lain pun utara dia sebut honggak. Takkan kami nak honggak lidah kami sendiri? Tak payah. Berlatih je. Berlatih mula-mula. Lama-lama jangan kuat sangat. Gitu. Okey, 1, 2, 3. Saur.